Yang I jawab, lepas tu you cakap I tipu. You nak I cakap apa lagi? Penting tu tau. Udah apa? Umi tak tahulah, Umi rasa Umi nak... Nah, tu dah sampai dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf lah, lambat sikit tadi. Tak ada lambatnya lah. Kita orang pun... Bangun. Kasih. Ni, kasih duduk sini. Ya, Umi. Kasih. Restu. Mimi. Tak apalah. Kau tak lambat apa pun. Kita kan pun baru nak order. Order lah. Nak sampai ni. Yelah. Kasih nak minum apa kasih? Masya Allah, akhlak anak, Masya Allah. Tengoklah Nak minum anak apa? siapa kan. Tengok mak lah macam ni ya. Oh, cantiknya jubah tu. Umi suka. Jazli, teman Umi. Umi tak bawa cash nak pakai kad Jazli jap. Tak apa, Jaz boleh teman. Tak payah. Ha? Jomlah. Kau kan suka jubah tu juga. Kau kata jubah. Mama. Ya. Tu jubah tu kau suka kan? Jubah tu panggil mak. Saja je nak ajak orang makan kan? Itulah. Kau ni kan lembab kau. Aku tak buat. Takkan aku nak Kau tak cakap. nanti. Kau cakap tu sahabat aku. Aku pandai berlakon. Tak ada maknanya. Tengok jubah ni. Cantik. Ya ilahi, bila pula saya ajak awak makan? Yelah. Macam lah kita tak tahu. Oh you. Udah oleh tu berlakon. Tak ada maknanya. Saya ni memang takkanlah nak ajak makan, nak berdoaan macam ni. Itu bukan saya. Tapi aku tengok diorang berdua tu elok je berborak. Itulah aku cakap. Diorang tu memang sesuai lah. Memang kena lah. Dengar ada orang suruh bertunang tak nak Yalah, depan kita diorang buat-buat lah macam tak okey. Tapi okey je. Apa kata aku rasalah kita berdua ni, kita ajak diorang tu berdua jumpa